Jadi kerana kita tak perlu mineral tu banyak sangat, tapi kita selalu macam terlupa kan. Lepas tu saya suruh buat soleh. Tahu soleh? Soleh. Siapa tak tahu buat soleh? Berapa? Orang baru je tak erti soleh kan? Okey. Soleh tu adalah garam laut. Garam laut macam kita boleh buat garam bendang ke, Celtic salt ke, suka hati kau lah, asalkan garam yang kau suka, garam original yang semua mineralnya ada. Jadi cara nak buat soleh ni, okey, ambil garam tu, dicampur dengan air dan dikacau. Selagi boleh dikacau, selagi boleh larut, tambah lagi garam. Kacau lagi sehingga garam tu dah tak boleh nak larut lagi. Bila garam tu dah tak boleh larut, maknanya kandungan garam itu sangat-sangat tepu dalam air tu. Jadi cara nak buat soleh, bila kita dah buat soleh tu, katalah kita letaklah dekat dalam botol ke, kita hanya ambil satu sudu kecil, masukkan dekat dalam satu gelas air diminum setiap hari. Jadinya kita dah dapat kita punya mineral-mineral tadi dalam badan. Boleh faham kan? Tak payah, pakai gitu je. Kacau je. Tak payah.